Berkait dengan Putra Heights, satu keputusan telah kita peroleh di peringkat Kementerian Komunikasi, iaitu syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi yang terdiri daripada Celcom Digi, Maxis, TM Unify, U-Mobile dan Yes menawarkan bantuan dan sokongan pemulihan kepada mangsa-mangsa yang terkesan berikutan insiden kebakaran saluran paip gas di Putra Heights bagi tujuan meringankan beban kewangan. Antara bantuan dan sokongan pemulihan yang diberikan adalah pengecualian bayaran perkhidmatan prabayar dan pasca bayar bagi tempoh tertentu, penggantian peralatan dan penukaran kad SIM secara percuma kepada pelanggan yang terjejas, serta perkhidmatan Wi-Fi 5G percuma di PPS Putra Heights. Penawaran bantuan sokongan dan pemulihan telekomunikasi kepada pelanggan yang terjejas adalah mengikut keperluan dari semasa ke semasa dan berbeza mengikut syarikat telco dan tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan. Oleh itu, mangsa-mangsa yang terkesan boleh mengunjungi kaunter bergerak syarikat telco yang dibuka di PPS atau menghubungi talian utama hotline syarikat telco yang berkaitan atau hadir ke mana-mana cawangan telco yang berdekatan. Kita juga menyalurkan maklumat ini kepada pihak Petronas dan pejabat Menteri Besar Selangor yang telah ditugaskan untuk menyelaras segala bantuan bagi mangsa-mangsa kejadian kebakaran paip gas di Putra Heights.